Setiausaha sebuah badan bukan kerajaan NGO yang terkenal bagi misi kemanusiaan di Gaza direman kerana disyaki menyalahguna kuasa dengan menyeleweng dana milik NGO tempat dia bekerja berjumlah kira-kira 4.2 juta ringgit. Mahkamah Majistret Putrajaya membenarkan permohonan reman terhadap suspek selama 3 hari sehingga 7 Februari selepas permohonan dibuat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM di hadapan Majistret Ezrin Zakaria di Putrajaya pada pagi 5 Februari. Sumber berkata lelaki berusia 40-an itu ditahan ketika hadir memberi keterangan di Ibu Pejabat SPRM Putrajaya pada jam 6 petang 4 Februari lalu. Menurutnya, siasatan kini menjurus kepada elemen penyelewengan dana awam memandangkan NGO berkenaan adalah sebuah pertubuhan yang menerima sumbangan orang ramai bagi tujuan misi kemanusiaan di Gaza. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM membekukan 41 akaun bank Aman Palestin Berhad, Aman Palestin dan beberapa entiti syarikat lain yang berkaitan dengan jumlah keseluruhan 15.8 juta ringgit. Pembekuan dibuat susulan siasatan terhadap dakwaan syarikat pertubuhan amal berkenaan menyalahgunakan wang sumbangan orang ramai sejak 17 Oktober lalu. SPRM dalam kenyataan berkata pihaknya merakam beberapa keterangan saksi penting dan hasil siasatan awal bagi mengenal pasti beberapa isu membabitkan penyelewengan dana dianggarkan berjumlah 70 juta ringgit yang disalurkan bagi tujuan selain daripada objektif penubuhan syarikat berkenaan. Sebelum ini, SPRM turut menggeledah premis Aman Palestin serta memperoleh dokumen berkaitan keuangan dan pengurusan operasi bagi tempoh 5 tahun terdahulu. Siasatan dijalankan bagi mendapatkan keterangan berhubung kesalahan-kesalahan mengikut Akta SPRM 2009, Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan hasil daripada aktiviti haram 2001 dan Kanun Keseksaan. Media sebelum ini melaporkan siasatan SPRM terhadap dakwaan salah guna kuasa oleh NGO yang mengutip derma untuk rakyat Palestin tertumpu kepada penelitian dokumen membabitkan dana wang itu. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki dilaporkan berkata ia tindakan di peringkat awal siasatan sebelum pihaknya memanggil individu terlibat bagi rakaman keterangan.